kejadian dan pengalaman yang boleh kita jadikan sesuatu yang baik untuk membuka minda kita. Silakan Tuan Hero. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kejadian Kuat sikit Tuan Hero, tak boleh dengar. Dan tutup echo. lupa pula. Hmm. Segala kejadian yang berlaku ni mak kata Allah Ta'ala, apa pun kita bincang semampu yang boleh, dan perkara yang berlaku ni semuanya dah tertulis. Apapun walaupun benda ni berlaku walaupun dah tertulis sekalipun, kita sebagai seorang ayah, seorang ibu tetap juga mengingati anak kita sendiri. Walau bagaimana sekalipun dia anak kita, tapi daripada segi mistik memang ada berlaku benda-benda ni semua. Dia cuma nak kata pinjam tidak juga. Mungkin ada pertalian genetik lah. Saya nak sebut yang tu, nanti orang kata saya lain kan. Ada genetik lah. Dekat sini ada semacam satu jujuran, dia apa lebih kurang lah jajarannya tu. Pernah saya berhubung dengan Pak Ayah, kisah anaknya ni, dan saya melakarkannya wajah nenek tua tu. Dan di situ dia seperti, ini pendapat saya lah, dia seperti dijaga oleh seseorang. Tapi dia tak ada mengganggu gugat kehidupan anak ni. Dia selalu hadir, memang hadir selalu bila dia berkehendaki untuk melihat ayahnya, tapi tanpa bayang, tanpa pencerahan atau fizikal. Apapun kehadiran itu, pastinya seorang ayah atau ibu yang akan dapat merasakan getarannya. Tapi bila kita rasa getaran itu yang ia hadir tanpa kita fikir kiri dan kanan, kita kena faham jiwa kita tu menyerapat. Frekuensi itu boleh dapat rasakan anak itu hadir. Itu pun azizah Allah SWT. Benda ni pun sama kisah yang berlaku, ada satu kisah dulu juga. Tapi anak dia berjumpa lah. Dia punya insting tu. Sebab antara kita dengan anak kuat. Tak boleh nak kata macam walaupun kita berjauhan, kita punya insting tu dapat tahu lah. Allah Ta'ala bagi kita satu anugerah yang tak terhingga, walaupun kita tak nampak, tak kasat mata, tapi kita punya energi tu, ayah dengan anak tu kuat. Tapi apapun benda dah berlaku, dan walau bagaimana sekalipun, untuk seorang ayah doakan anaknya semoga dia hadir kembali ataupun kita boleh jumpa di sana nanti. Itu antara dua lah yang terbaik. Sebab di sanalah nanti kita akan tetap berjumpa. Dan kita tak ketahui sama ada dia masih hidup atau sekarang. Wallahu a'lam bishawab. Tapi segi naluri hatinya ayah ni, pasti dia masih hidup. Mungkin yang mengambil itu yang saya kata jajaran tu, mungkin kerabat, ada kaitan. Saya sendiri pernah untuk perlihatkan keadaan anak ni. Ini daripada segi sudut saya. Saya minta maaf kalau ada kesilapan. Saya lihat
anaknya masih ada dan dijaga. Dan dijaga dengan tiada masalah apa-apa. Cuma perasaan kita ni kadang ialah diambil tanpa persetujuan, tanpa keizinan. Ini yang menjadi sayu hati seorang ibu bapa. Bagi dalam ni kita nak kata dia menculik pun, kita pun tak boleh nak kata apa. Sebab benda ni berlaku atas ketakwaan kita untuk menguji kerugian apa yang berlaku sekarang ni. Apabila ujian itu berlaku, maka kita tetaplah dalam kesabaran. Akan tetapi akan timbul di sekeliling kita ni fitnah dan aib. Itu pasti berlaku. Manusia takkan lari daripada fitnah. Akhir zaman ni, sangkaan yang begitu berkeras, fitnah yang menonjol sekali. Tapi kita janganlah mengambilnya tu. Pada saya, bila berlakunya sangkaan tentang fitnah ni, kita abaikan. Sebab amat berat bagi kita kalau kita mengiyakan. Bila kita dah mengiyakan, kita berjurumus kat situ. Umpama kita satu hari di sana nanti, umpama kita ambil di pasir tepi pantai tu, kita ambil sebutir je. Kita baling kat laut. Cuba kita cari balik, jumpa tak? Agak sukar. Oleh itulah pada saya lah, kita kalau boleh sebagai beragama Islam, bertauhid kepada Allah SWT, tolong jangan perbanyakkan sangkaan, jangan fitnah, jangan aib. Walaupun dia bersalah sekalipun, itu antara dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tidak boleh menghakimi seseorang tu. Setiap kejadian ni, apa yang berlaku dah tertulis. Walaupun kita dah ikhtiar, dah usaha mencarinya, apa yang kita boleh mampu, berdoa dan terus berdoa. Itu yang terbaik. Apapun, sekali lagi saya katakan saya, benda yang terjadi, kita tanamkan di dalam hati menjadi satu pengalaman. Walaupun ia pahit, akan tetapi kuasa Allah lebih mutlak. Doalah dia, berzikirlah namanya, dan tetapkan iman kita yang kita yakini anak kita masih hidup, dipelihara dan dilindungi Allah SWT, walaupun dijaga orang lain. Itu yang saya katakan tadi, insyaAllah, walaupun kita tak dapat dipertemukan di dunia ni, insyaAllah dipertemukan di akhirat. Walau keadaan macam mana, pasti berjumpa. Sebab di akhirat kelak, nama bapa-bapa akan disebut-sebut selalu. Ini yang kita fahami dalam sudut lah. Kepada saya pun berdoa jugalah agar anak atau ayah ni dikembalikan semula. Walaupun kita berdoa, kita berikhtiar, kita berusaha mencari, kira benda tu masih macam tu juga, jangan henti doa itu. Dan doa kita ni adalah senjata umat Islam. Doa ni yang paling baik. Doa di antara dua sujud. Yang sering saya katakan, bermohonlah doa tu. Doa dia, Ihdinas siratal mustaqim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu yang terbaik. Apapun sekali penciptaan doa ni mengimbau kenangan yang lalu ataupun menceritakan pengalaman pahit apa yang dia lalui.
Sepatutnya kita berdoa, bukan kita mengaibkan atau memfitnah. Inilah kesalahan manusia akhir zaman. Kita tak boleh menghakimi seseorang. Bukan hak kita sebagai manusia untuk menghakimi seseorang. Kalau kita dah menghakimi tanpa usul prinsip, agak berbahaya lah. Berarti kita pun terjerumus ke benda tu juga. Apa pun dah ya. Terima kasih. Polis kata juga kepada saya. Apa bukan apakan hati. Tuan Nero, Ya saya. macam mana perawat-perawat tu boleh fitnah? Apa itu ya? Contohlah perawat-perawat kan. Macam mana diorang boleh buka cerita tu mengatakan saya yang jualan sorokkan. Dan bila itu pula isteri saya. Bila saya pergi mencari perawat ni mengatakan isteri saya yang sorok. Dah bawa pindah sampai ke Sabah. Itu bagaimana? Macam mana perawat-perawat ni? Ramai yang perawat cakap macam tu. Kadang-kadang stres juga. Rasa nak pancung. Pancung kata-kata bukan macam orang. Tak berani. Masuk dalam ni. Itulah saya katakan tadi, satu sangkaan. Saya tak tahu daripada mana dia belajar keilmuan tu. Daripada mananya ataupun simbol menyatakan anaknya dia bukan isterinya. Dia macam satu permainan, orang kata satu main tembak. Sebaik-baiknya, dajat-dajatnya, istiharah yang paling baik. Itu salah satunya. Tapi bila dia orang kata begini, cakap ni. Tapi bila diberi kesimpulan, mereka tak boleh jawab. Beginilah macam kita tak boleh menyatakan semua perawat macam tu. Tapi sebahagian ni ada yang mengambil kesempatan. Kesempatan kenapa? Satu, duit. Satu, cuba nak meyakinkan. Tapi dalam keyakinan dia nak memberi kita yakin tu, dia sendiri terbuka kesilapan dia. Orang taklah memberi kita akal. Orang taklah kita untuk memikir. Betul tak ayat-ayat yang dilontarkan tu? Benda-benda ni lah kita kena jauhilah. Sebab bolehlah kita contoh kita jumpa perawat ni. Kita itikad solat istirahat. Kalau istirahat kita mahu tunjuk kebenaran yang orang ni boleh membantu atas izin Allah Ta'ala, teruskan. Kiranya hati tu berasa was-was apa sekalipun, kita terbaca An-Nas sekalipun, tapi masih was-was, tinggalkan. Itulah adalah lebih baik. So, pada saya lah, janganlah kita untuk dapatkan keuntungan, pelbagai cerita kita bukakan. Kalau kita tak tahu, cakap tak tahu. Memang orang kata ilmu tu luas, ya betul lah. Tapi luas macam mana nak dapatkan titik notahnya? Adakah notah tu hanya bertanda begitu ataupun notahnya macam tepi? Pada saya sebenarnya ilmu sebenarnya mencari kita. Kalau kita fahami betul-betul ilmu ni, dapat merasai jiwa kita, cara kita, insyaAllah. Tapi apapun kejadian yang lalui seperti perawat yang untuk mendapatkan, yelah orang tengah susah. Orang tu anggap, orang ni mesti dia boleh cari duit. So, aku buat ini. Pasti berlaku punya saya. Sama juga kes dekat Pulau Mawar tu yang budak hilang. Sampai keluarga cakap, aku letak 50,000 berapa lah. Ramai datang. So, benda-benda macam ni lah orang ramai ambil kesempatan. Kalau kita yang datang ada sekadar nak menolong, bantu tu, Alhamdulillah. Bersyukur kita pada Allah SWT. Tapi ada yang mengambil kesempatan ni yang menjadi masalah. Tujuan apa? Kerana duit. Duit saya. Macam mana? Manusia.
Apapun saya pun berdoa juga agar benda ni saya dapat ketabahan walaupun di dalam pahit sekalipun. Sabarlah paling utama dalam hidup kita. Amin. Perbanyakkan doa pada Allah SWT. Mohon padanya. InsyaAllah pasti. Ataupun ini pada saya, apa yang saya pelajari antara di bulan Ramadan. Ya, orang kata malam ke-10 kita kena tanya ganjil lepas maghrib berdoa. Mohon minta petunjuk pada Allah Ta'ala. InsyaAllah dipertunjukkan. Tapi kembalikan balik, saya tak dapat pasti. Sabar tu indah saya. Walaupun benda tu amat-amat pahit sekalipun. Jauhilah fitnah-fitnah yang berlaku di sekeliling kita. Biarkan mereka. Biarkan dengan tingkah laku mereka itu antara dengan Allah Ta'ala. Namun kita sebagai seorang ayah, tabahkan hati bermunajat kepada Allah Ta'ala. Yang saya katakan tadi dalam Ihdinas Siratal Mustaqim. InsyaAllah. Ya. Dan sambil duduk di antara sujud baca Rabbi Fil itu boleh berdoa juga, tapi dalam hati. Ya Allah, berikanlah anak aku. Di mana anak aku? Hatikanlah dia. Sentiasa selalu. InsyaAllah daya. Permasalahan dia Tuan Nero, sekarang ni dia susah nak datang dah Tuan Nero. Kadang sebut panggil pun tak datang. Kalau dulu panggil, mau tak dia datang. InsyaAllah bab tu nanti saya akan bantu tu ayah. Rindu dia datang juga kadang. Bila ini sampai anak-anak semua dah mula rindu, terbayang, termimpi. Itu membuatkan jadi macam kenapa tidak dulu pas sebut je cepat je sampai. Rasa dan nampak terlibat dia. Itu yang kontrol-kontrol juga kan. Tapi yalah, kita faham itu dah Allah tetapkan setiap manusia yang dah termaktub dalam Al-Quran. Yang dikatakan kita hidup di dunia ni, kita yang aku dengan ujian Allah. Sebab hidup kita daripada sebelum kita hidup sampai kita mati, Allah dah tentukan perjalanan hidup kita. Cuma kita hanya tempuh. Sebab orang kata novel dah siap, kita tengah mencipta novel, kopi novel yang Allah dah lakukan. Pemahaman tu je, tapi macam mana pun sebagai rasa kan, itu je lah. Sebab itulah kadang-kadang, minta maaf lah tu, sebab itulah kadang-kadang saya buat live ni lebih pada untuk happykan diri dan juga untuk membuka minda masing-masing. So, nak bagi tahu apa yang kita lalui ni sebenarnya dah termaktub dalam kehidupan kita. Allah dah tetapkan dah perjalanan ni. Cuma kita boleh tempuh atau tidak. Kita sanggup atau tidak benda yang kita nak tempuh. Sebab dalam Al-Quran dah termaktub. Sebelum kita lahir, kita dah berjanji dengan Allah. Kita sanggup menempuh kehidupan ini. Sebab itulah kita lahir ke dunia. Sampai kita mati, Allah dah catat segalanya. Cara hidup kita, cara apa kita. Tapi bila kena Tuan Nero, itu je kat rasa kan. Ya. Apa tu ya? Untuk menghiburkan hati tu berbagai cara yang boleh kita buat. Tapi bagi yang masih belum memahami itu, kita bantulah apa yang termampu untuk menyegarkan ataupun untuk memberi satu semangat dalam hidup untuk ayah ni. Sebab sebagai seorang sahabat, sebagai seorang kekanda, saya bila saya tahu kecintaan ni, saya pun cuba apa yang saya alami, saya cuba terapkan dalam hati saya. Seorang ayah, anaknya belum akhir balik lagi, telah hilang.
Akan tetapi itulah juga ujian ni. Kalau kita tak reda, yang kita kena faham. Kita reda, lepaskan hanya kepada Allah Ta'ala, insyaAllah. Benar Tuan Hero. Pasti dia akan hadir juga nanti Dok ya. Pasti. Dan Itu pasti. yang paling risau, betul Tuan Hero. Benda yang paling saya risau. Apabila kita tak reda, kita terlepas pandang, kita hanya ingat tentang keduniaan ni, mati kita mati kafir Tuan Hero. Yep. Itulah yang kau amal macam mana, hebat pun lah. Bila kita terlalai hanya mengingatkan dunia, lupa Allah. Bila diambil malaikat maut, mati kita mati kafir. Sebab kita bukan ingat Allah waktu tu. Hati-hati, itulah tujuan utama. Kenapa aku buka live ni juga, aku nak menceritakan. Untuk membuka minda pada semua. Itulah pengalaman yang aku lalui. Dan pengalaman yang aku nak korang dapat rasa. Dekatkan diri dengan Allah. Baru korang takkan rasa pedih macam ni. Itulah jahatnya aku. Allah buatkan jalan cerita. Aku dah tahu dah benda ni jadi. Tapi bila perasaan tu terasa, maklumlah, kalau pergi dengan berjasad, ada kuburnya. Kita boleh reda. Tapi ni pergi, tak berjasad. Kau fikirlah sendiri. Itulah perbezaan dia. Bagaimana nak, tak tahu nak cakap. Sebab anak aku yang sulung pun, lelaki pun dah meninggal dunia pada awal bulan 7 tahun lepas. Pun boleh lagi aku kawal. Walaupun aku daripada kecil tak pernah dapat jumpa. Bila dah besar, pengakhiran adalah pengakhiran yang terakhir aku dapat melihat. Rupanya dia dah pergi ke rahmatullah. Tapi aku boleh terima kenyataan. Sebab ada kuburnya. Tapi yang zahir tiada. Itu yang unik. Yang aku rasa tak tahu aku nak cakap. Nak kata dah pergi, aku masih rasa. Tapi nak kata dia ada, tapi dia tak ada. Dia main perasaan yang cukup mendalam sebenarnya. Tiap kali raya, bulan puasa, zakat fitrah, tetap kena bayar. Tak lagi sedih ke? Aku bayar tapi aku tak nampak. Aku bayar, aku tak dapat peluk anak aku. Aku bayar tapi tak dapat berpuasa dengan anak aku. Tak dapat bergurau senda. Ini dah nak puasa balik dah ni. Dia dah mula datang dia punya pelik dia ni. Itulah perasaan dia. Walaupun sebelum ni boleh nampak cara aku berhura-hura gila-gila kan. Tapi dalam hati, aku nak bagi tahu Allah tengah sudi aku. Allah juga tengah sudi pada korang yang semua yang ada dalam live ni. Yang mendengar di dalam ataupun di luar. Nak menceritakan balik hikmah kehidupan. Kenapa Allah hidupkan kita kat dunia ni. Kita dah diterima. Kita yang minta sanggup hidup di dalam dugaan Allah sebelum kita lahir ke dunia ni. Sebab itulah kita lahir ke dunia. Sebab kita sanggup. Itu yang aku nak buka minda. Sebab itulah aku kata, baliklah kepada Allah. Barang siapa yang mencintai Allah, berkasih sayang dengan Allah, kasih sayang itulah bekalan. Tapi barang siapa memilih kasih sayang dunia itu lebih, apa jadi kat aku? Anak hilang. Sampai mana dah kasih sayang tu pergi sekarang? Sampai mana? Apa bukti dia? Kalau betul dia mati, mana kubur dia? Itu yang maksud aku. Bukan aku nak luahkan perasaan ni lebih pada aku, tak. Aku nak benda ni jadi pengajaran. Berkasih sayanglah dengan Allah sepenuh hati. Sebab itu yang bekalan hingga akhir hayat engkau. Sampailah kiamat, sampailah hari apa pun, perjumpaan dengan Allah pun. Kalau kau ada kasih sayang Allah, kau tak perlu risau dah syurga ke neraka ke, dugaan apa ke. Tapi pemahaman kita terlepas pandang. Sebab kita tak banyak yang tak dapat tahu. Kita sebenarnya pernah berjanji pada Allah, duduk di dunia ni, ujian dia begini. Allah dah siap cipta dah carta. Allah dah siap cipta dah baik buruk engkau semua. Sampailah hari kiamat. Tapi bila terjadi dalam dunia, kita alpa. Ini luahan hati lah untuk diri aku. Sebab tu aku nak korang faham. Sebab tu aku nak korang lebihkan kasih sayang kepada Allah. Itu yang berkekalan. Di dunia, kasih sayang Allah itulah yang diberikan. Baru kita dapat kebahagiaan di dunia ni. Bukan kita yang buat. Bukan kita yang minta. Bukan kita yang segalanya. Allah. Bila aku fahamkan yang itu yang aku boleh kontrol. Sedikit pun, tak banyak mana pun.
Tapi ilmu itu ku kongsikan supaya masing-masing boleh dapat faham. Allah sayang pada hamba-Nya supaya untuk mengelakkan lebih pada dunia. Itulah ujian-ujian. Tapi kalau ikutkan betul, dalam buku dah ada dah. Hari ni, pada tarikh ni, masa ni, apa semua kau akan alami ni, apa semua. Sebab tu dah termaktub dalam Al-Quran dah. Kalau betul, kalau kita kupas dia akan jadi macam tu. So kita tengah mengharumi perumpamaan. Macam kita tengok filem, director dah tahu dah jalan cerita. Orang ni dia createkan perangai macam ni, orang ni dia createkan perangai ni, apa jadi orang ni. Kalau faham dalam filem, director yang nentukan apa akan terjadi. Untuk apa pengetahuan ni semua? Sampai dibagi ilham sebab kita buka, oh cerita ni pengalaman dia jadi untuk kita. Itulah juga Allah dah siap. Cuma perbezaan, itu pelakon. Yang kita ni pelakon juga. Yang Allah jadikan kita. Allah dah createkan kita jadi macam ni. Itu yang nak kena faham, yang betul-betul faham. Tolonglah, carilah kasih sayang Allah. Apabila Allah berkasih sayang dengan hamba-Nya, ketenangan, kebahagiaan, keberkatan, rezeki, segalanya, semuanya insya-Allah tiada apa yang kita risaukan. Tak gitu Tuan Hero? Itulah yang saya selalu baca, innama al-usri yusra. Selalu saya berkatakan, Allah tidak berjanji bahawa hidup itu mudah, tapi Allah berjanji sesudah kesulitan pasti ada kemudahan. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntum minaz zalimin. Ya Allah, jadikanlah sedihku, sakitku, susahku, sabarku hari ini berubah menjadi bahagia untukku di hari esok. Ada ayat. Di situlah pegangan saya sebenarnya. Di situlah saya selalu membaca ayat ini. Kenapa berbalik pada diri kita. Orang ni bermacam-macam ujian. Ada yang berat, ada pun yang ringan. Tapi kesimpulannya pada saya, ujian tu untuk apa? Menguji kesabaran kita. Lalu bila kita diberi ujian ini, apa yang perlu kita buat? Berdoa lah. Doa itulah senjata yang paling baik sekali. Sebelum ni saya pernah bercerita tentang surah Al-Fatihah. Apa dia punya fadilat, apa dia punya maksud, apa dia punya kesimpulan. Saya dah perincikan satu-satu. InsyaAllah bagi yang tidak mengetahui itu, saya akan bantahkan semula dan peringatkan kembali. Dalam hidup kita ni sebenarnya cukup indah. Walaupun dugaan itu berat, tapi adakah kita mampu melalui ujian ni? Itu yang sebenarnya kita kena lihat siapa diri kita yang sebenarnya. Allah Ta'ala Maha Pengasih dan Penyayang. Di situlah bila kita nak bergerak apa sekalipun, bacalah Bismillahirrahmanirrahim tanpa dakwa-dakwi. Ucapan tu kita dah selesai, ucapkanlah syukur Alhamdulillah. Itu yang terbaik. Allah Ta'ala sentiasa suka makhluk yang berdoa pada dia. Tapi kita sendiri kadang menzalimi diri kita sendiri. Allah Ta'ala selalu menyayangi diri kita, tapi kita tidak menyayangi Allah SWT. Ini yang kita kena faham segala-galanya. Benda-benda macam ni, apapun, itulah yang saya katakan tadilah. Balik pada ujian ni, haruslah kita sadar dan haruslah kita sabar tempuh dia dengan penuh kesabaran. Kesimpulan saya pada sini, setiap perjalanan hidup kita ni, yang akan terjadi, kita tetap teruskan. Yang berlalu jangan dipikirkan, langkahlah terus ke hadapan selagi kita masih bernyawa di atas muka bumi ini.
selagi kita bertauhid kan, selagi kita mengimani, dan itulah kita akan tahu siapa dia kita. Ingat, selagi nyawa belum sampai ke halkum, Allah Ta'ala masih menerima taubat kita. Lagi lah kasih sayangnya Allah pada diri kita ni. Tapi adakah kita ni menzalimi diri kita sendiri? Walaupun di pagi ni dah 3:30 tu ya. Kita dah nak end lah dia ni. Untuk membuka minda apa tujuan kita hidup, apa tujuan kita nak sebenarnya, dan apakah diri kita ni nak segalanya. Perjalanan yang lurus kita boleh tempuhi, adakah perjalanan yang bengkak-bengkok tu kita dapat meneruskan tanpa peredaan Allah SWT. Ingat, jangan dipikirkan pahala dan dosa. Redha Allah itu paling baik, paling penting. Jadi kalau fikirkan pahala dan dosa ni, sampai bila pun tak habis. Redanya Allah, itu yang terbaik. Macam kita solat payah. Dia nak apa? Redha dia. Terima kita ni solat. Itu je. Bukan kita fikir aku dapat solat ni, aku dapat pahala. Aku dah dapat pahala ni. Jangan. Itulah saya. Bagus juga saya buka minda untuk kita berfikiran sejenak. Apa yang diperkatakan Tok Ayah, apa cerita Tok Ayah ni, apa hikmahnya dan perjalanannya segalanya tu. Itu yang Tok Ayah sampaikan sebenarnya. Pada siapa kita nak mohon pada Allah SWT. Itu yang kita mohon. Kita boleh berbuka minda dan boleh kita beri pencerahan. Kan tapi kesimpulan tu harus kita dapatkan juga. Lama saya ni dah macam aku baca Pak Imam pula. Tak apa, carry on Tuan. Yang penting Tuan Hero bagi saya benda video hari ni, saya nak letak video. Saya sebelum ni saya berceramah juga. Saya sering perkatakan yang cuba membuka minda-minda orang. Untuk apa? Untuk kita fahami dan apa kita dalami apa yang kita ceritakan tu. Di situlah saya katakan perkongsian pengalaman, percintaan menjadi satu inspirasi dalam kehidupan kita. Orang ni berlaku macam ni, pengalaman macam ni. Sebab bila pengalaman tu, orang tu yang mengetahui segala-galanya. Bukan kita Tok Ayah. Betul tak? Betul. Situlah orang menyampaikan selalu titik notanya bercerita. Kalau kita membuka rasa hati ni, kalbu kita ni, membuka minda tujuan kita kepada Allah SWT. Tapi dah saya tak buat ceramah lagi dah. Saya bengken lah. Tidur ni je. Tak apalah Tuan Hero, orangnya ada nasihat segalanya. Terima kasih Tuan Hero. Itu saja saya. Sekiranya saya ada berlaku kesilapan ataupun terkelar kata-kata yang tidak begitu baik pada Tok Ayah dan sahabat-sahabat, saya mohon maaf. Dan juga sebagaimana Allah Ta'ala tetaplah berteguh keimanan kita ni. Teruskanlah penuh kesabaran dan penuh kenikmatan yang Allah Ta'ala berikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Okey.